Cok tak ada istilah sayang kepada makanan. Makan je. Baruk terusnya. Cok cuma sayang wanita yang cantik je. Ya, gitu. Ayat bahaya tu. Assalamualaikum. Musim panah. Rumah tak kuning buat hair lagi. Lagi panah, bertambah-tambah panah rumah. Hai, bila nak puasa ada yang viral. Jom kita tengok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, apa khabar kak? Alhamdulillah. Cok sihat? Sihat alhamdulillah. Memang nampak pun. Nah. Cok rasa bila datang rumah tak kuning je nak makan. Sebab tu panggil Cok tu datang ke sini. Apa ceritanya? Apa ceritanya? Cok nampak tu. Tapi ini belum lagi akak punya yang original lah. Yeah, okay. Kita bagi sampel dulu. Tapi beginilah rupanya. Inilah buka dia. pakai makan? Janganlah makan, Cok. Apa tu? Kita nak bancuh. Oh, bancuh. Ini orang putih kata premix tu. Premix. Orang putih premix. Kalau orang Melayu apa? Khabar dia. Berat campuran. Berat dia setengah kilo. Setengah kilo. Lebih kurang tak? Lebih kurang. 595. Lebih kurang boleh dapat berapa? 30 biji. Kalau kita guna ni. Serius ah. Itu kalau mami kan suka buat tembam-tembam bulat-bulat. So 30 biji. Kalau katakan Cok kedekut lah nak buat banyak sikit kan. Cok buatlah nipis sikit. Mungkin dapat 40 ataupun 30 lebih. Tengoklah kok baru buat reject ke. Mami tak boleh jamin lah yang tu kan. Banyak. Dia ada plastik lagi satu tu. Tuang terus ya. Bismillah. Ni ada lebih kurang 4 bahan kat dalam ni. Kemudian Cok kena ada ni. Untuk ini apa nama? Penaik? Untuk bagi tembam-tembam sikit kan. Bagi gebu-gebu kan. Gebu-gebu Cok penting. Apa-apa jenama yeast pun tak apa? Pun tak apa. Tapi beratnya sukatannya kena 11 gram. Cok nak buat 2 premix, doublekan semua bahan yang ada. Okey, baik. Kita masukkan air ni Cok. Air biasa? Ada sukatannya. Air mati? Air mati, air paip tu je. Air panas tak boleh ya? Air panas jangan. Nanti berketul. Cok masukkan apa tu santan. Nanti kita sukatan dia, cara dia semua kita bagi dekat dengan premix ni. Orang beli tu ada panduan. Mantap. Bismillah. Masukkan telur sebiji. Telur memang kena sebiji. Kalau boleh saiz tu janganlah saiz telur ayam kampung yang kecil pun. Kena A, B. A atau B cantik lah. Bila dah buat macam ni, tak ada dah ke nak jual kat sini? Ada. Jual juga? Jual juga. Okey. Tapi tak lama lah, 3-4 hari je. Sempena bulan Ramadan ni nanti. Okey, katalah hari ni kita puasa pertama. Katakan hari ni puasa pertama. Esok tu Mami dah berniaga. Oh, ada dah? Tapi kena datang ke sini dulu. Kena datang sini lah. Senang sikit dapur kat sini. Sini semua ada. Cok kan badan besar. Confirm naik tembam. Ada ikut tuan. Okey. Ni dah panas. Wah. Sikit. Siapa chef? Okey, kita buat macam ni. Wah. Sikit. Masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggikan sikit. Lagi. Lagi sikit. Lagi sikit. Okey. Alright. Okey. Mana penutup dia, Cok? Tu. Kita tutup. Memang kita kena tutup Kena tutup lah, Cok. Cepat sikit dia masak kan. Nampak, Cok? Kita buka, nampak ni tepi ni. Okey. Dia dah, apa kata orang, dah kering sikit kan. Syarat nak buat serabai ni, Cok. Api janganlah macam nak marah laki ke, nak marah bini ke. Kita nak bergaduh kan. Tenang-tenang je, Cok. Belum puasa kan. Jangan kecil sangat, nanti dia tak naik. Ambil minyak. Mami tunjuk satu, Cok. Sikit je, Cok. Jangan banyak. Memang kena buat atas kan? Tak nak lekat satu. Lepas tu dia cepat masak. Terror. Cok boleh kerja dengan Mami ni. Cantik. Berani? Sini. Okey. Pusing ke sana. Okey. Masukkan balik. Cepat-cepat. Tolak pakai lidi tu. Mantap. Tutup balik. Dia punya colour dia tu. Garing-garing tu. Dia cantik kan? Cantik. Dia walaupun garing, Cok. Lembut kat dalam. 2 perkara. Apa dia? Gebu, nampak selera. Yep. Garing, maknanya gelap-gelap sikit, nampak selera. Sama macam Cok. Nampak? Itu Mami tak tahu tu. Duduk kat Kuala Lumpur pun Mami tak tahu. Tu yang malas nak layan tu. Kalau dulu lagi susah koma kita nak bancuh sendiri, sekarang ada premix, bayar rumah tak kuning. Settle. Sekejap dan senang. Ya, senang saja. Kalau nak jemput mak datang makan ke, mak mentua ke, nak bagi jiran ke, wah bangga kan. Bukan nak menunjuk. Kita boleh buat. Tapi mak mentua Cok boleh makan? Kenapa pula? Dia orang Uzbek.
Uzbekistan. Boleh. Boleh? Tahu tak kuih ni ada kat mana? Kat mana? Somalia. Oh. Rupanya nama dia lain. Mami tak ingat nama dia apa, tapi rupa sama. Oh ya? Ada Mami jual kat KL kemarin. Orang Somalia lalu, dia berhenti. Dia cakap kuih ni macam kuih kat negara dia. Oh. Dia siap beli lagi, Cok. Dia memang kata teringat. Hilang rindu dia kata. Yalah. Okey. Akak buat ritot kari sardin. Tinggal makan je lah. Tinggal makan saja. Mana ni? Yang itu. Cuma stiker kita belum sediakan lagi. Yalah. Sebab kita baru lagi, kita R&D dah. Ritot ni tahan selama 2 tahun. Dia ada 3 cara nak masak dia. Okey. Pertama sekali, kita hangatkan air. Okey. Dalam 10 minit. Mendidih. Tutup api, masukkan plastik ritot ni. Masuk sekali terus Masuk, tu. rendamkan dia 10 minit macam tu. Kedua, microwave. Yang ketiga, masukkan aja. Bismillah. Tanpa tambah apa-apa ya, Cok. Ya. Cuba tengok tekstur dia. Tu dia. Oh. Kita bagi kat dalam tu ada cabai tu, ada tomato. Oh. Tak ketiga ketul 3 ekor dalamnya. Hidok hancur kan? 3 ekor ikannya besar. Lepas tu ada cherry tomato. Ada lagi cabai burung tu. Yo. Biar dia mendidih sekejap. Bila ritot ni kan, Cok kan? Rasa dia akan lari. Masih kurang ke apa ke, tapi akak akan pastikan rasa dia sama. InsyaAllah samalah. Buat masa ni Alhamdulillah sama lagi. Sebab kita pun ada SOP nak masak dia. Cok tahu tak berapa bahan dalam kari sardin ni? Apa? Hampir 10 jenis bahan. Serius ah? Ya, serius. Akak pun terkejut. Bila akak buat SOP lebih 10 rasanya. Ya Allah, bau dia. 10 bahan. Oh ya Allah. Oh likat. Likat. Kita tak bagi cair-cair tu. Ceroy. Orang Penang kata ceroy. Yang ini niaga ke apa ni? Nampak cantik ni. Saya abang akan berbuka puasa. Kuih tat ni memanglah apa kata orang, kita orang punya signature sebelum ni memang dah. Memang dah lama ada kan. Ampun tuanku, favorite Tunku Ampuan Pahang. Dulu kita ada 24 biji je. Ramai bising. 24 biji Kak. Sekali ngap. Tak cukup. So akak banyakkan sikit. 37 keping. Tapi tahun ni akak cakap akak buat tat ni saja. Tat signature saja. Tak ada tat lain ni. Yang buah-buah tu semua tak ada. Setiap pembelian macam ni, kita bungkus dalam kain yang macam ni. Kita ada tag selamat Hari Raya. Orang boleh fitnah kita. Kenapa? Kain lama ni. Kain lama. Kain baru duduk plastik ni. Kain baru. Tapi tak boleh lah pilih warna ya. Random lah. Akak buat tak banyak tahun ni, Cok. Sebab akak sibuk dengan serabai ni. Suka sangat. Benda sedap buat sikit-sikit. Dia memang macam tu. Benda-benda rare ni kan. Kita buat 200 pack je, Cok. Wasabi lah cepat-cepat. Tanpa segera rumah. Kita ada 200 pack saja. Setiap pembelian datang dengan packaging yang macam ni. Kita boleh post InsyaAllah takkan pecah. Rasa dia memang tak ada beza dengan yang lembut lagi, Cok. Itu tekstur dia. Rasa tak lari. Rasa sama rasa kan? Original sama yang macam sebelum ni yang Cok buat dah berapa kali dah. Rumah Tak Kuning punya memang rasa original pada dia. Cuma daripada tekstur dia lebih gebu. Waktu beli tu nanti akan disertakan panduan dia. Ikut panduan tu, jangan pandai-pandai. Kita ubuh air sebaldi rumah. Tak mau. Ikut, kalau banyak itu banyak itu. Itu tu. Yang ini pun sama macam dulu. Likat, kamu tengok likat ni. Bukan jual nak bodek. Likat. Itu ritot kita tak boleh tipu pun. Kita tak tambah air pun masa panaskan. Terus pergi korang komen, semua ada detail bawah tu. Cepat. Kok kabel tadi semua limited. Biasalah, dah tak larat. Sebab kau pun bukan duduk sini. Ya, akak di Kuala Lumpur. Banyak projek dia pergi demo sana, demo sini, event sana, event sini. Satu Malaysia panggil akak kan. Jadi badan ni satu je, tangan pun 2 je. Macam mana? Macam mana? Jadi kita sediakanlah premix, buatlah sendiri. Akak mewakili Rumah Atap Kuning ingin mengucapkan salam Ramadan ataupun Ramadan Karim kepada semua followers, kepada semua umat Islam yang berada di mana saja. Ingat Rumah Atap Kuning, ingat serabai. Ingat serabai, ingat premix. Ingat premix, ingatlah kari sardin ya, Cok. Sekiranya ada salah silap selama kami bersiaran di Rumah Atap Kuning selama 3 tahun, kami minta maaf banyak-banyak kepada semua yang pernah hadir makan nasi bertalam kami di Rumah Atap Kuning. Dan yang bestnya kat Kuala
ni ada Cho. Ada TV Kuala. Itu yang best. Terima kasih banyak Cho. Sama-sama. Sudi datang untuk rakaman kali ni, tahun ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada production. Fenomena di Kuala Kangsar tahun lepas Ramadan ke Sabah Rumah Tak Kuning, dan tahun ni kita kembali dengan cara lebih mudah dengan premix dan juga retard kari sardin. Terima kasih menyokong Rumah Tak Kuning menjadi ikonik di Kuala Kangsar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye-bye.